Okey, jadi sekarang anda dah tahu sedikit tentang cara untuk compose gambar ni. Dua image yang berbeza. Kali ini dalam video ni kita test, kita practice apa yang telah kita belajar dalam video berkenaan teks. Jadi kita nak tambah teks dekat image ini. Jadi sekarang anda pergi ke teks, tekan sekali, anda tambah add a text box sini, tekan dan kita type something dekat sini. Contoh dia kalau dalam video ni saya type jom Canva. Anda boleh type apa-apa sajalah yang anda suka ya. Jom Canva. Jadi anda tengok gambar pun tak nampak, teks pun tak nampak. Anda pilih warna yang sesuai. Saya mungkin pilih warna pink. Kita tengok hasil dia pink dan saya pilih enter di sini sebab dia tebal dan senang nampak. Anda besarkan tulisan ni dan kita letak dia dekat center. Kalau ada line memanjang tu maksudnya dia di tengah. Jadi kita pergi ke effect sekarang dan kali ni saya nak cuba glitch. Anda tekan glitch, anda nampak macam ada border color hijau tu ya. Kita masih boleh gerakkan offset dia. Offset ni bermaksud bayang yang terkeluar daripada teks ini. Dan anda boleh tengok direction dia macam mana. Kita boleh pilih sama ada warna yang ini atau yang ini ya. Kita besarkan sikit. Jadi anda boleh eksperimen, cuba type apa-apa yang anda suka, mungkin nama anda, dan anda boleh ubah efek teks ni. Tak semestinya ikut macam ni. Anda boleh ubah jadi neon ke. Neon pun okey. Cuma kurangkan intensity dia. Bila anda terangkan dia akan jadi sangat terang. Font tu akan jadi putih. Neon tu ada di sekeliling font tu. Atau anda boleh pilih outline atau splice. Anda cubalah eksperimen mana-mana yang anda suka. Atau echo ni anda boleh ubah lagi dia punya efek di sini. Contoh dia macam tu.